Okey, baru-baru ini saya dan tim terbang daripada Malaysia ke Jakarta, Indonesia semata-mata untuk hadir ke Award Recognition Night ARN Indonesia bagi meraihkan kejayaan Dealer Public Eagle Indonesia. Bagi saya lah kan, event macam ni memang buka mata lah. Kita dapat lihat sendiri bagaimana Public Eagle Indonesia sedang berkembang dengan sangat-sangat besar di sana. Kata mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, untuk kita cipta kejayaan, kita perlu lihat banyak bukti kejayaan. Dan malam itu memang penuh dengan bukti kejayaan. Tahu tak, tahun lalu sekitar 22 achievers diraihkan di atas pentas. Tahun ni pula lebih 60 achievers Indonesia menerima anugerah. Jadi perkembangan ni saya kira memang sangat luar biasa. Sepanjang berada di sana, banyak perkembangan besar turut dikongsikan oleh Public Eagle. Antaranya, Public Eagle Indonesia kini sudah memasuki tahun yang ke-10 perjalanan mereka di Indonesia. Dari permulaan yang kecil dulu, hari ini semakin ramai masyarakat Indonesia dah mengenali simpanan emas melalui Public Eagle. Public Eagle juga mensasarkan 15 cawangan di seluruh Indonesia menjelang tahun 2026. Ini menunjukkan penerimaan masyarakat di sana terhadap simpanan emas makin kuat. Selain tu kan, Menara Public Eagle Indonesia dan kilang baharu juga bakal dibangunkan sebagai langkah besar untuk perkembangan operasi Public Eagle Indonesia. Yang menariknya, produk Public Eagle Indonesia juga kini rasmi mendapat pensijilan SNI, iaitu satu pengiktirafan penting terhadap standard dan kualiti produk Public Eagle Indonesia. Dan yang paling menarik, kita dapat lihat sendiri ramai leader dan achievers daripada Indonesia, Malaysia diraihkan di atas pentas hasil usaha mereka setahun ini. Kadang-kadang bila kita berada dalam suasana macam ni, cara kita melihat peluang bisnes dan masa depan pun insyaAllah juga berubah. Jadi kepada sesiapa yang belum ada lagi akaun emas Public Eagle, boleh PM saya akan guide untuk buka akaun emas Public Eagle tak kira Indonesia ataupun Malaysia. Dan di kesempatan ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 tahun di Public Eagle Indonesia.